kita tak cakap pasal BMW sangat dalam video ni sebab hubungan antara Supra MK5 dengan BMW tu memang dah cukup dikenali dalam community kereta. Semua orang pun tahu enjin P58, platform C4, dalaman pun banyak DNA Jerman. Tapi hari ni kita nak cerita pasal benda lain, benda-benda yang pelik yang kadang-kadang tak masuk akal. Tapi bila dah tahu, kita anggur kepala dan kata, oh macam tu rupanya. So ini dia 10 benda pelik yang korang boleh jumpa dalam Toyota GR Supra 3.0 versi Malaysia. Benda-benda yang unik, aneh dan buatkan Supra rasa lain daripada yang lain. Pertama, hutang glove box yang tersembunyi. Korang tengok je dashboard belah penumpang nampak clean, kemas. Tapi bila nak buka glove box, mana button dia? Dekat sini ada, tapi dekat negara lain memang susah nak jumpa. Sebab apa? Toyota sembunyikan satu latch kecil dekat bawah panel dashboard tu. Tak ada tombol besar, tak ada label. Minimalis? Yes. Praktikal? Maybe. Tapi untuk first timer, confirm terkejar lah nak cari mana nak tekan ni. Dekat sini ada, tapi dekat global market Supra, no. Kedua, aircon kereta ni, walaupun sports car, touring car, aircon kuat dengan kabin yang kecil. Okey, ni logik sikit sebab Supra ni dia 2 pintu, 2 seat je. Tapi yang menariknya, walaupun tak ada aircon belakang, tetap rasa sejuk dengan cepat. Van depan dia memang besar, boleh laras lah kiri dan kanan. Airflow dia memang kuat dan dalam cuaca Malaysia yang panas macam apa, memang satu kelebihan yang pelik tapi best. Ketiga, 2 cara kita nak kawal infotainment. Biasanya kereta ni macam Toyota kan, dia ada touchscreen je. Tapi Supra ni dia bagi 2 pilihan. Boleh sentuh skrin ataupun boleh pusing rotary dial dekat tengah macam ala-ala BMW iDrive. Nak scroll lagu boleh pusing, nak buka setting boleh tekan. Nampak pelik pada awal dia, tapi lepas biasa memang sebenarnya convenience lah. Kita boleh pilih antara 2, especially bila kita tengah drive. Tak payah nak jari teraba-raba dekat atas skrin tu. Keempat, kerusi penumpang juga auto adjust. Yang tu, ramai ingat kerusi penumpang Supra ni manual. Mungkin sebab banyak review luar negara yang sebut macam tu. Maknanya kita boleh assure yang global punya Supra manual. Tapi untuk unit yang jual kat Malaysia, dua-dua kerusi depan adalah power adjustable. Boleh laras tinggi, rendah, posisi belakang, dan yang best ada lambar support juga. Bukan setakat gaya tapi selesa kepada penumpang kita untuk jalan jauh. Kelima, bunyi enjin datang dari speaker. Bunyi dalam kabin tu bukan 100%. Tetap pakai sistem active sound design di mana speaker akan pancarkan bunyi enjin palsu ikut RPM dan juga throttle. Macam mana kita EV emulate tu, macam tu jugalah dia buat dekat kereta ni. Bunyi sedap, ada karakter, tapi bila buka tingkap korang akan puas apa macam tak ada. Dan malangnya tak boleh tutup fungsi ni daripada setting. Kalau nak matikan, kena coding ataupun guna app yang aftermarket. Memperkenalkan 70 My Omni 4K, dashcam pertama di dunia dengan rakaman 360 darjah penuh dan resolusi Ultra HD 4K. Setiap sudut dirakam dengan jelas, hadapan, sisi dan titik buta tanpa herotan. Dilengkapi pengesanan penggerakan AI dan penjejakan masa nyata untuk keselamatan ketika anda memandu ataupun parkir. Sokongan GPS built-in and 4G membolehkan anda terima notifikasi serta lokasi kenderaan terus ke aplikasi 70 My. Bentuk moden, kawalan suara dan sambungan mudah menjadikannya dashcam paling pintar untuk kereta anda. Pandu dengan lebih bijak, lihat segalanya. Keenam, boot kecil tapi ada ruang rahsia dekat belakang. Kita memang tak expect yang Supra dia ada ruang simpanan yang besar. Tapi yang menarik dia, bawah lantai boot tu ada satu hidden compartment. Dia kecil je, tapi cukup nak letak kain lap, pump tayar portable ataupun emergency kit. Dia tak besar lah macam proper sedan or something, tapi dia memang berguna ataupun di sebuah sports car. Ketujuh, susun atau butang yang pelik.
Satu benda yang ramai akan perasan bila duduk dekat dalam Supra yang right hand drive kan, butang-butang function macam head-up display, traction control, lane assist diletakkan dekat kawasan yang agak pelik sikit. Sebab asal kereta ni left hand drive, pemandu kiri. Jadi bila convert kepada right hand drive, ada butang yang terselit dekat kawasan yang tidak kita biasa. Dia kena tunduk sikit, kena slow sikit. Tapi bila dah hafal tu sebenarnya okey dah. Ke-8, skrin touchscreen terkunci masa memandu. Jadi satu ciri keselamatan yang datang daripada BMW. Jadi bila kita bergerak, beberapa fungsi dalam skrin ni dia akan terkunci. Tak boleh tekan. Nak ubah setting kena guna dial dekat tengah tu untuk elak gangguan masa drive katanya. Tapi kadang-kadang kita cuma nak cepat ubah lagu ataupun tukar setting yang ringkas. Jadi boleh jadi annoying jugalah bila macam tak tekan. Ke-9, side mirror dia auto dimming. Biasanya auto dimming ni hanya ada pada cermin belakang kan. Tapi dekat dalam Supra, dua-dua side mirror kiri dan kanan juga akan gelap secara automatik bila ada lampu terang datang daripada waktu malam. Ini ciri yang biasa ada pada kereta Jérôme yang premium. Tapi dalam Supra rasa macam ada juga. Ke-10, launch control yang tak ada butang khas. Nak buat launch control tak ada shortcut. Dia kena ikut kombinasi dia yang tertentulah. Ada masuk sport mode, traction dia offkan separuh, brake tekan separuh, throttle tekan mampus, habis barulah dia akan aktifkan launch. Tak ada notification, tak ada bunyi khas. Korang cuma tahu bila dia meletup ke depan. First time cuba memang rasa pelik, tapi lepas jadi memang boleh buat lagi lah. Cuma hati-hati sebab this is not DCT. Ini adalah automatic dengan coupling tu. Jadi jangan kerap lah buat sebab kita nak jaga kereta kita kan. And satu honorable mention, bunyi dia macam jijik sikit lah, tapi saya kena beritahu lah sebab orang nak tahu apa yang ada dekat dalam kereta kan. Saya dapat rasa yang Supra ni dia particular berkenaan deri bau sebab saya ada park dekat sebelah kawasan yang macam berbau, dan bila saya masuk kereta macam bau sampah je tu. Itu tu. Waktu dia terus start engine, terus on aircon, dia terus hilang bau tu. Dia terus dissipate. And okey lah, biarlah kan. Ini bawa Supra kan, tertekan le, terdentuk lah kan, macam bau keluar kan, macam segan kan. Tapi bila tak sampai 10 second hilang tau. Saya dapat rasa lah dia buat something. Adakah a very good aircon ataupun dia do something about it yang kita tak tahu lah. Saya nak kena study lah tu. Jadi itu dia 10 benda pelik yang boleh kita jumpa dalam Toyota GR Supra 3.0 Malaysia UMW. Ada yang buat kita senyum, ada yang buat kita angkat kening, ada juga yang buat kita tak sedar langsung kalau tak perhatikan betul-betul. Jadi inilah hasil campuran dua dunia, Jepun dan Jérôme. Bila Toyota dan BMW bergabung, kita tak dapat sesuatu yang 100% asli dekat mana-mana satu. Tapi hasilnya adalah sebuah sports car model yang bukan sekadar laju tapi penuh dengan personality dia kerana gabungan tersebut. Jadi kalau korang rasa ada yang benda lagi pelik yang korang jumpa kat Supra tu, boleh lah drop dekat ruangan komen. Kita boleh lah borak sama-sama. Tapi kalau kata macam VW tu, semua orang dah beritahu dah pun. So jangan lupa like, share dan subscribe kalau korang suka video panjang macam ni. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Thank you for watching this video. Jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak tekan dah? Tekan sikit Dia masuk slot lah, bagi semua rasa Kau tak tahu lah boleh dengar ke tak. Tapi macam kata ini active speaker tu je lah. Kita dekat Bulate Shakle ni.